Kalau hasil getah kita masih kurang, nak tahu mana silapnya? Let's go! Bila pokok dah sihat, cara menoreh pula mesti kena betul. Kalau menoreh terlalu dalam atau terlalu kerap, kulit pokok cepat rosak. Bila kulit rosak, pokok akan sukar mengeluarkan hasil untuk jangka masa yang panjang. Teknik penorehan yang betul membantu pokok terus mengeluarkan hasil sehingga 25 hingga 30 tahun. Nak hasil banyak bukan sekadar menoreh lebih banyak, tetapi perlu menoreh dengan cara yang betul dan berhemah. Dulu pakcik menoreh tanpa dalam sangat. Tapi sekarang pakcik dah belajar apa semua. Sekarang hasil dah bertambah. Bila kelun dah tepat, baja cukup, rumpai dikawal dan teknik penorehan pun dibuat dengan betul, pokok akan menjadi lebih sihat dan hasil getah pun lebih banyak. Inilah pentingnya amalan pertanian baik, bukan setakat untuk hasil hari ini, tetapi untuk memastikan kebun terus produktif dan mampu memberikan hasil bagi jangka masa yang panjang. Menjadi tanggungjawab semua pihak dan agensi berkaitan untuk memastikan maklumat yang tepat mengenai penanaman, pengurusan kebun dan penorehan getah sampai kepada pekebun kecil. Bila ilmu dan amalan yang betul diamalkan, barulah industri getah negara dapat terus kekal produktif, mampan dan berdaya saing pada masa hadapan.